Kami sekarang berada di Arena Setapak, dalam perjalanan ke Gopeng. Saya rasa ada berapa jauh ni? Lagi sejam lah. Sejam lah? Lagi sejam. Kita start malam kan? Malam. Nanti kita sambung tengok apa show-show. Siapa tu yang phone dia yang ada AI belakang? Oh. Cantik lah, cantik. Bersama host kita, Nando. Okey, kami baru sampai di Gopeng. Sekarang dah sampai ke tempat parking bas yang telah disediakan. Sekarang kami sedang tunggu lori untuk kami naik pergi ke tempat resort, tempat kami untuk khusus. Barang-barang semua akan disimpan ke dalam van. Orang akan naik pada lori. Ni wajah-wajah peserta sebelum mula. Selepas program kita tak tahu jadi macam mana. Ya, masih cantik. Masih comel. Cara mewah. Weh, agak-agak weh. Weh, hujan. Kami nak masuk. Kami naik lori tu. Mana lori? Itulah dia dapat lagi. Pengembaraan bermula ke tempat program. Hidup di sini. Mantap lah. Patutnya motor ni tak. Bila pasir? Weh, Tati, aku sampai kampung. Weh, Tati. Welcome to Duck River. Wow. Jaga kepala, weh. Oh, ni high down. Kita belum beli. Ada ni habis semua ke tak? Tak penat. Okey, kita dah sampai dekat River Lodge. Okay, inilah kita punya homestay, dom. Ni cik punya? Hai, saya punya kan ni. Oh, Tu kita nak buat apa petang ni? Tu. Petang ni kita mandi ayak. Nak mandi ayak potek air ni. Ingat apa confident betul lah. Semua dah sampai dengan selamat. Perjalanan lebih kurang 3 km daripada tempat kita parking bas ni. Kita dalam perjalanan lah ke tempat penginapan. Tu ada yang sedang meninjau. Hati-hati woi. Muhammad Hafiz Khalid. Okey, Muhammad Hafiz. Buat dia. Bergaya. Yang ketiga, kalau ada sesiapa yang membuat jam boleh pakai, tak ada masalah. Okey, nanti saya akan bagi tahu, saya nanti akan buat briefing dulu. Jam boleh pakai, tak ada masalah, tapi kalau you rasa jam
panjang lah kan? Alright. Ya, ada sikit kerja bagi fikir-fikir lah malam ni ke sini ya. Okey. Okey. Alright. Kalau ni pun nampak kemas ni. Nampak nak channel lagi. Okey, program malam kita buat pembahagian kumpulan. Lepas pembahagian kumpulan tu ada berapa kumpulan? 11. 10, 11. Ada 11 kumpulan. Selepas kumpulan diberikan, so semua kumpulan tu akan duduk sekali. Dan mereka akan ada sikit program mencerna minda macam ni. So masa diberi 30 minit untuk buat tower. Okey. Ini cerita dia malam ni. Sikit lagi nak lepas dah. Ya, Nando masih berbincang. Nando masih berbincang. 10 minit lagi. Orang dah sampai sini dah ni. Jadi kumpulan-kumpulan sudah hampir ke nak selesai dah. Sebab dia punya ni untuk buat menara paling tinggi dan ada tapak base kan yang boleh letak barang. So, kita menghampiri 5 minit terakhir. 5 minit terakhir. Ni apa belon ni? Menara kaki ini nama menara set budget. Inspirasi daripada Eiffel Tower. Hatimu berada di dalam menara. Nama tower kan? Kita pakai Eiffel Tower lah. Sebab kita ke sini kan. Jadi jadi memandangkan menara kami yang paling rendah. Jangan memandang enteng memandang kami. Benar tadi. Dia mana?